Paling menakutkan bila umur dah tua, badan kita dah tak larat tapi hutang masih bertimbun dan kita masih perlu keluar cari duit untuk teruskan hidup. Ramai orang ingat pencen ni soal umur, cukup 55 ataupun 60 tahun baru boleh pencen. Sebenarnya pencen bukan soal umur, tapi pencen adalah soal kedudukan kewangan. Kalau umur dah sampai pun tapi tabungan tak cukup, harta tak ada, hutang masih banyak, kita tetap tak boleh pencen. Kita kena teruskan bekerja untuk teruskan kehidupan. Sebab itu ramai yang dah bersara tapi terpaksa cari kerja lain atau bergantung kewangan kepada anak-anak. Sebaliknya, siapa yang kewangan yang dah kukuh, hutang dah habis, harta dah cukup, umur 30 tahun ataupun 40 tahun pun dah boleh pencen. Itulah maksud yang sebenar financial freedom. Tak kerja tapi ada duit. Jadi macam mana kita sebagai masyarakat marhen nak capai financial freedom? Tipsnya kena ada tabungan 3 bulan dalam bentuk cash dan untuk jangka masa panjang menabung dalam bentuk emas. Dalam masa yang sama, kita perlu membina harta yang produktif seperti rumah sewa, tanah yang boleh menghasilkan sesuatu income dan pastikan ada pendapatan yang pasif yang lebih besar daripada kos hidup kita. Bila passive income lebih tinggi dari apa yang kita belanja setiap bulan, masa itulah kita sudah bebas. Jadi tak perlu tunggu umur 60 baru nak bersara. Kalau kewangan kita dah ready, kita boleh bersara bila-bila masa sahaja. Teruskan follow saya.